Zaman hari ni ada orang cakap Nabi Muhammad ni dia geng macam mana tak? Di Afrika ada orang tulis Nabi Muhammad ni mengamalkan nepotisme, kronisme. Pelantik adik-beradik dia, pak mentua dia, menantu dia semua. Tuan-tuan, hari ni hang tak kenal Nabi Muhammad, tiba-tiba hang pergi kata kat Nabi ni boleh lantik anak beranak adik-beradik dia. Tuan-tuan, Nabi adalah Nabi nombor satu. Dia tak ada salah, dia tak ada silap, dia maksum. Maksum maknanya orang yang terpelihara daripada dosa. Duduk dia, berjalan dia, semua dia Allah aturkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Diam Nabi, semua Nabi ni buat Allah yang aturkan wahyu untuk dia. Kalau kamu kata